Okay, morning guys. Hari ni hari ketiga kita dekat Jepun. Hari ni kita ada Fuji day trip. So kawan-kawan semua dah tunggu kat bawah. Ya. Tingkat 5. 5 tu lobby. Okay, so kawan-kawan kita semua dah tunggu kat bawah. Tinggal kita 2 orang je duk packing barang tadi. So jom kita pergi jumpa mereka. Kita ke Fuji day trip. Kita nak pergi mana, Paul? Hari ni kita punya planning pergi Fuji. So tengok nampak ai? Cheongsam. Kita kena pergi Fuji. I nak ambil gambar sebab dengan rambut ai. Cun. Okey, anggaran perjalanan kita selama 2 jam daripada Shibuya ke Fuji. So kita santai-santai saja. Santai sajalah sayang. Tu dia. Saya macam-macam lagu je kan keluar. Jom. Okey, sekarang kita dah hampir ke Fuji. Abang ni bawa kita ke mana abang? Fuji Melody Road. Fuji Melody Road. So lalu nanti dia akan ada lagu. Betul. Boleh request lagu? Boleh. Dia satu lagu je kot. Satu lagu je kot. Satu lagu, okey. Lagu negara Jepun, so hafal saja. Lagu apa bang? Lagu negara dia. Oh. Ni kanan kiri ni Suicide Forest ni. Yang famous tu. Oh, Suicide Suicide Forest. Forest. Dia Oh ni lah. Semua kaki gunung Fuji semua Suicide Forest. Aokigahara Suicide Forest. Ramai orang bunuh diri dalam ni. Oh lama. Sebab dia anggap Fuji ni tempat suci dia. Oh. Even nak bunuh diri pun dekat Fuji. Kalau bunuh diri terhormat lah. Banyak gantung lah kat pokok. Dekat dengan syurga kot kalau bunuh diri kat sini. So apa mayat-mayat semua polis kutip lah. Kalau jumpa kutip lah. Bawa Kalau tak jumpa duduk situ. macam tu. Oh. Tak jumpa. Semua yang bunuh diri. Seram kan. Dia semua kaki gunung Fuji. Ini first time saya lalu dekat Suicide Forest ni. Duk tengok dalam Google je. Kita tengah-tengah Suicide Forest ni. Sila kalau masuk boleh jumpa. Bibi jangan duk suicide lah Bibi. Kita tak boleh jangan. InsyaAllah kita orang Islam. Jangan. Kita masih berpegang pada Kita landasan. cuma semalam. Sangat-sangat. Macam DJ radio. Bang boleh tuju lagu bang? Boleh lagu bang. Kita ikut jalan tu. Cungkit jangan cungkit, okey cungkit. Okey. Paul, dah sedap ke belum? Sedap. Sedap ah? Tak. Bukan sedap. Saat lagi sampai dekat Melody Road tu, kita bagi dengar. Apa yang one? Okey, kita dah sampai kat Melody Road. Sekejap. Ada lagu. Ini kalau lalu malam-malam kita tak tahu tak ada Melody Road ni, tiba-tiba apa menyanyi. Lain macam. Oh, dia ada dua side. Oh, kita dengar sekali lagi. Maksudnya bukan satu lagu lah. Oh. Tapi laju tak dengar angin lah no. Dia kalau dalam tu dia kena pakai apa? Sound cancellation. Sound cancellation. So sound dia dekat tayar. Okey, kita dengar. Nanti boleh nampak garisan-garisan. Sedap kena pakai tayar 4 wheel lah. Bising. Lagi kuat. Bunyi tayar tu lagi kuat lah lagu tu. Dia bagi tahu Oh, ni logo Melody. 1 meter akan start Melody. Sini start dia. Dengar. Oh, depan sana. Okey. Dia dengar lagu. Okey, kita bawa dah dengar 50 lagu. per hour je. Okey. Kalau dia buat satu layer habis, melodi pun hilang. Habis ayo. Garis tu hilang melodi. Ini kalau malam-malam lalu kau lari. Dah tepi susah forest. Aduh, dah. Bunyi
Bunyi pula lagu tiba-tiba. Dah lalu Suicide Forest, lepas tu ada lagu pula. Kalau malam-malam seorang-seorang tak tahu ni jam. Gila betul. Bang gerak dulu, be. Aduh, nasib baik kita punya tour ni orang Melayu. Steady bang ni. So kita pergi ke Lawson dah. Lawson, kita akan ke Lawson. Sekejap lagi kita akan update lagi. Bye-bye. Okay, sekarang kita dekat Lawson. Lawson yang dekat Mount Fuji. Cuaca di sini, sejuk juga ah. Ini baru dekat Lawson. Tak sampai Mount Fuji ni, boleh rasa lah Mount Fuji ni memang sejuk gila. Ni tempat lepak dah. So kata abang ni, kebanyakan train akan turun di sini. Dia ada Mr. DIY. Dengan Lawson ni lah, orang akan main shopping lah. Dah banyak orang lepak. Jom kita jalan-jalan dulu. Sekarang kereta api tengah nak lalu. Jadi kita pun nak viral shot. Ada Chan dah ni. Nampak-nampak macam awan pun semakin berkurangan. Okay, doa-doa semua. Jauh kita main ni. Nak tengok gunung ya. Lagi dah kita sampai tengah hari. Awan pun dah lewat. InsyaAllah. Alright. Kita stop nearby Fuji. So dekat, tak tahulah tasik ke ataupun laut ke ni. So ada view Mount Fuji kat belakang. Oi, nampak bai. Sikit. Kita tengah tolak. Ilmu tolak awan. awak. Awan dah makin berkurangan lah. InsyaAllah lagi kita sampai sana sempat bergambar kot. Kita dah sampai dekat kaki Gunung Fuji. Tapi manusia, ya Allah, punyalah ramai. Oh. Macam mana nak cari spot nak bergambar ni? Ramai betul. Tak nampak. Okay. First kita pergi toilet dulu. Itu destinasi pertama kita. Oh, ada aiskrim viral. Okay geng, kita dah sampai dekat Mount Fuji. Tempat yang kita selalu main kat sini lah. Okay, tapi hari ni macam tak apa nak clear lah. Sebab dia lindung awan. Kita tunggu tengok dalam 15 minit lagi. Kalau awan tak ada, kita akan dapat sekali dengan dia punya atas, sekali dengan aiskrim. So, jangan skip. Kita tengok sampai habis. Kita tengok apa yang kita buat dekat Mount Fuji. Jangankan Gunung Fujiyama, puncak Himalaya, ku ikut kamu. Jangankan ke Kamboja, ke Ethiopia, ku ikut kamu. Kalau memang kamu cinta aku, ke kutub utara, aku ikut kamu. Kita punya sesi bergambar kita selesai dah dekat di bawah Mount Fuji ni. Macam mana lagi? Syok? Syok, clear. 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 Gunung Jerai? Ha? Gunung Jerai pula dah bening kat Jengan tu. Benih. Dah lah pakai baju raya abang dah. Betul tengok. Main dari sana. Kita dah duduk menari pula tengok. Aduh. Okay, kita sekarang baru keluar daripada Lake Kawaguchi. So, kita next kita pergi ke kedai nenek pula. Kedai nenek di Lake Saiko. So, kat area Fuji ni dia banyak lake lah. So, macam time kita sampai kat sini tadi, Fuji Mountain tak berapa nampak dia punya puncak dah sebab awan kan. Sebab semalam hujan. So, lagi kalau kita on the way ke Lake Saiko ni, kita tengok pula mana tahu ada rezeki kita. Tapi at least hari ni ada jugalah kita dapat puncak dia kan. Alright guys. Saiko Lake. Jom. Wan ambil tengok. Embok baru macam hybrid lah ni. Tanya nak jual? Tak payah masuk bidding. Janganlah kau ragu-ragu sayang. Jangan ragukan cintaku. Janganlah bimbang dan ragu sayang. Sungguh mati aku cinta kepadamu.
sekarang kita dekat kedai nenek. Ramai orang beli buah Souvenir. Ini kedai nenek. Oh, ni kedai nenek. Kedai nenek halal. Kenapa panggil nenek? Mudah jawapan. Stay at the one. Nasi chỉ không chỉ sáng. Wih, sedap eh. Puasa lapak kat dulu. Makanan ni macam sedap ah. Ini sini, saya bawa toko. Tak ada puang ke itu? Ha? Ni kita punya tour guide. Tuh, tengok nama dia apa kedai nenek. Ah, pergi beri sama saya. Mau macam mana ni sekarang? Alkohol. Alkohol. Minum. Terus pisang kuah. Oh. Paul. You suka ni, meh. Hari ini tidak bisa tidur. Ini tidak bisa tidur. Minum pisang kuat. Come on. Muslim Chinese. Chongqing. Malaysia ji. Right. Pisang kuah. Driving. Pisang keluar driving, cannot drive. Oh, ikut mau. Minum banyak mana? Tengok ni tak mau. Berapa banyak? Orang Jepun everyday. Minum every day. Ho. Kena bawa balik. Saya orang kaya kok. Orang Jepun hari-hari pisang naik. Pisang naik. Saya orang kaya ya. Saya orang kaya. Orang kaya. Dah ada tunjuk duit dia kan? Orang kaya. Dia eliminate duit. Oh. Orang bagi dia. Kaya orang kaya. Banyak ni baru berapa duit dia pun. Kita bagi name card Fifi Auto, bagi dia pelekat kat sini. Nanti dia akan lekat kat sini. Kawasan ni, hampa mai kedai nenek ni, hampa cari aku punya name card. Oh dia, banyak. So kita makan ayam. Karagi. Karagi ayam goreng. Karagi ni maksudnya ayam goreng. Ayam goreng. Bukan KFC yo. Sedap. So, tengah hari ni kita berhenti dekat kedai nenek tu. Sebelah kedai nenek tu ada kedai makan. So, kita makan nasi dulu. Kita nak makan beef. Lepas tu ramen, nasi. Macam-macam lah. Kedai dia agak simple tapi style. Ni orang panggil kampung style. Kampung Jepun lah. Kampung Jepun lah. Bukan Melayu lah. Bukan Melayu. Jepun. Tapi halal. So siapa mai ikut bla-bla ada Fuji ni, cari kedai nenek. Sebelah kedai nenek. Kita makan. Jom. Terima kasih. Oh, terima kasih. Okay, so hari ni kita dah order. Apa nama dia apa? Beef yakiniku. Beef yakiniku. With rice. With rice. Rice. Sini panggil rice. 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 Okay, so kita dah order dah. Makanan dah sampai. Kita review sikit. Ni bukan paid review. Ini ikhlas review. Sebab dia kedai nenek kita. Kedai nenek, sebelah kedai nenek. Ni Datuk lah, Datuk. Datuk. Okay, kita ada nasi beef. Beef apa? Yakiniku. So dia kali dengan nasi rice. Rice. Chopstick. Kalau tak reti kan chopstick pakai ni. Lapu. Okey. So kita nak rasa lagi kena dulu. Rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap bahasa Jepun panggil apa? Oshi. Sedap. Kena ada double. Kalau sedap tak? Sedap. Oshi. Oshi ni? Sedap tak? Nak tanya lah. Oshi desu ka? Oshi desu ka? Oshi. Bukanlah emas permata, juga bukan gemerlap dunia. Bulan madu, aku pun tak minta. Asalkan kita dapat berdua, aku pun bahagia. Kalaupun kau pergi, ku kan ikut kamu walau ke ujung dunia. Okey, so sekarang kita dekat Suicide Forest. Kenapa nama dia Suicide Forest? Sebab di sini dekat dengan Mount Fuji.
Dan bagi penduduk Jepun, dekat sini adalah tempat mereka punya tempat suci lah. So di sini bila mereka nak bunuh diri, mereka akan masuk dalam ni lah. Ini jalan untuk hiking. Jalan untuk hiking. Okay. So mereka akan masuk melalui jalan ni lah. 1 ke 2 kilometer ke dalam. So mereka akan gantung diri lah dekat sini. So sini nampak dah ada CCTV. Dulu tak ada CCTV. Sebab di sini mereka akan park kereta, mereka akan masuk dalam untuk bunuh diri, kereta akan tinggal di sini. So mereka letak CCTV dah tahulah. Untuk orang bunuh diri ke apa kan semua akan tahulah nanti. Macam mana aku tahu benda ni, aku bukan buat pala tahu. Ini dia punya tour guide, kami punya tour guide dia yang cerita tadi. Okay, kita dah sampai Gotemba. Gotemba Outlet. Gotemba Premium Outlet. So tunggu kita punya media packing barang sat. Sat lagi kita gerak masuk dalam, shopping dulu. Okay. Lepas tu kita keluar, tengok lepas ni kita nak pergi mana pula. Bye bye. Alright, so aku kat kedai Oakley sekarang. Repair aku punya Oakley lama aku. Dia punya lens dah rosak. So kita replace lah. Harga tak murah kena pun, tapi dah dekat Jepun ni alang-alang, tukar je lah. Taklah hodoh sangat. The next day. Assalamualaikum. Okay. So hari ni kita nak check out dah. Hari ni hari keempat kita. Kita nak check out daripada Hotel Excel Tokyo dekat Shibuya ni. Kita nak bergerak ke airport untuk ke tempat baru. So kita akan ke Hokkaido, Sapporo. Okay, jumpa sana. Bye bye. Okay, kita dah sampai airport. Ni driver laju lah. Dia lalu jalan Shibuya tu macam dia ni kaki kanjo. Selalu naik dengan geng-geng Jepun ni slow lah. Tapi hak ni dah laju. Sebab dia muda lah. Kepala botak sama licin lah. Oh. Let's go. Okay, so tiket kita dah dapat. Sapporo guys. Mana Wan? Sapporo. Sejuk, dia kata sejuk. Sejuk. Gelap pun tak beli lagi ni, mampus. Nak sejuk, tak bagi sejuk. Nak sejuk sangat kan, ambil jom. Sementara tunggu nak check in, so kita makan dulu. Kita check in perut dulu. Check in, bagi dia in. Yang ni boleh kalau kita nak try. Kita try tu satu. Boleh, AB. Ni dia udang. Udang. AB. Apa dia? AB, udang. Ni dia ni. Okey, call. Panggil dia. Assalamualaikum. Dia menyut. Okey, dulu. Ambil dia. Good morning. Ohayo. So pagi ni, kita nak makan apa bos? Bos, you tolong explain tak? Kita nak makan apa pagi ni? Dia pandai. Dia kali mainkan kita. Ni? Yang ni dia panggil apa dia? Orang tahu Mi sanggui. Mi sanggui. Mi sanggui. Mi sanggui dengan nasi dengan udang. So yang ni ada sup dia. So cara makan mi ni, sebab mi ni kita pegang dia sejuk. Pokoknya kit bagi kita. Ambil mi ni, celup dalam sup panas ni baru makan. So yang ni je lah meal kami. Pi, tunjuk Sat. Pi punya makanan apa? Okay, so yang ni kita order set untuk Salman. Set untuk Salman, okay? Salman tu Salman Han. Orang kampung main tepuk. Okay, so dia ada set untuk Salman. Salman dia macam yakiniku. Grill bukan yakiniku. So ni dia ada sup radish. Yang ni top. Yang ni miso soup tau. Miso Soup ni dia boleh kata macam kebanyakan mi depa mesti ada miso soup. Ini benda baru. Yang ni tofu. Toko. Yang ni yang I86 dia bawa naik bukit tu ni. Pickle. Macam timun jeruk. Timun jeruk. Jeruk timun. Ni beras pulut. Nasi dia rasa macam sikit-sikit ada rasa macam pulut macam beras Thailand lah dia orang. Kenyang. Tapi sedap, kenyang. Ni seaweed. Yang ni rumput laut.
Civic. Civic. Biar bersih ada Civic. Dia punya set dia lah hidangan ni. Yang ni penambah perisa. Ini ayat kosong sebab kita minum ayat kosong saja. Okey. Okey. So yang sebelah sana pun sama hidangan macam saya juga. Paul, Yes. makan apa? I makan salmon, ada tofu, ada nasi dengan ada sup miso. Ni Civic. seaweed. Ya, seaweed. Akik sudah makan? Yang apa? Sedap. Oishi. Oishi naska. Oishi. Okey, so kita makan dulu lah. Kita makan dulu lah. Saya kita nak pergi tempat lain pula. Okey, baik. Okey, sekarang kita kat dalam penerbang dah. JAL Airlines. Tengok betapa sempoi je penerbang Jepun. Tengok kaki. Luar. Seat pun selesa. Siap bagi earphone ni. Earbud untuk dengar dan tengok video dekat depan ni. Memang padu lah. Okey, so semua duduk asing-asing sebab flight kita beli. Kita tak booking awal. Kita walk in je. Right, so saya tak update lagi. Dah sampai Sapporo nanti. 引き換えに得たこの身のすべては形見だから守り通すよ初めてだよと肩もなり君に声を震わせ届けと願うのはKita dah arrive dekat Sapporo. Sapporo. So kita berapa hari kat sini, Bin? Kita sini 3 hari. 3 3 hari insyaAllah. Ngam. Kita akan main salji kalau ada. Salji tak ada. Panas ada. Kita tunggu lagi tak Zat. panas mana lah. Tapi tak panas mana. Weather dia lebih kurang macam Tokyo. Nice weather. Macam duduk lah aircon lah. Kacang. Air kacang eh. Ada tinggal air kacang. Dia sagak habis lah. Air sagak habis lah. Tinggal air kacang eh. Okay, so kita ada dekat New Shitose Airport dekat Sapporo. So kita punya travel agency hari ni adalah Cik Wei. Cik Wei. Kepada Cik Wei. Cik Wei atas Cik Wei. arrangement Cik Wei. Cik Wei juga. Bawai jumpa Cik Wei. So kalau ada yang tak kenal kat sini, marah Cik Wei ni ya. I tak arrange apa kat sini ya. Dia. Cakap sikit. Okay. Patah dua kata. Alright. So hari ni kita dekat Sapporo, I akan handle semua program kita. So kalau siapa yang nak main Sapporo, cari Abang Wei. Abang Wei jumpa Cik Wei. Cik Wei. Bangsa Wei. Bangsa Wei. Bangsa Wei. Jangan share Wei. Dengan saya Wei tak tahu Wei. Tak tahu Wei. Okay. Alright. Jom kita jumpa. Okay. Kita tengah tunggu kita punya transport. So kita punya Abang Wei dah duduk atok dah. Okay, kita dah sampai dekat airport Sapporo ni. Cuaca tak adalah sejuk sangat kalau main time-time Sakura ni. Lebih kurang suhu-suhu aircon je, belah-belah je. So pakai macam ni, pakai heat tech pun dah okey lah. So kita dah jumpa dah Cik Wan. So, kita nak masuk van dan kita nak pergi lake apa dah tak tahu. Lepas tu baru pergi hotel. Okay, jom, let's go. Okay, so kita punya transporter dah sampai. Kita punya guide hari ni. Nama apa bang? Panas sangat. Apa? Apa dah? Nama apa? Cik Wei? Perkenalkan diri sikit. Hai, saya Cik Wei tinggal di Sapporo ni baru 12 tahun. 12 tahun. Sebelum tu di Chiba baru 15 tahun. Orang lama. Campur 27 tahun kat Tu sini. dia 27 tahun pengalaman dekat sini. Umur 18. Itu yang penting kan? Itu yang penting. Lain-lain tu sambilan. Umur jiwa 18. 18. So mana nak datang Hokkaido, nak kontak. Penumpang semua okey ke? Okey.
Nate Goyard. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stand. 2 hoes, 10 toes, new guac on the bands. New whip, new chips, new kicks, Jackie Chan as she play. Bad bitch, no bag, I just hit another lick and she be counting in my rest. And I be feeling hella rich, no grind, 100 stack. About to make another hit, got bitch in my life. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stand. 2 hoes, 10 toes, new guac on the bands. New whip, new chips, new kicks, Jackie Chan as she play. Bad bitch, no bag, I just hit another lick and she be counting in my rest. And I be feeling hella rich, no grind, 100 stack. About to make another hit, got bitch. Kita dah sampai dekat Tasik Shikoset. Shikoset. Wah, tak tahu. Shikoset. Itu kereta api. Ui, lawa view dah. Kita nak ambil gambar kat sini. VIEW dia cantik bro. Ha? VIEW dia cantik. VE. VIEW. View. Hello. Are you tourist? Hello. Where are you from? Hey, I'm from Kedah, Alostar. Alostar? Yeah. Orang boleh cakap Kedah ha? 我不知道。 Oh my god. Ni tak ada IC ni. If she fucking with me, then you know I got it better. I be feeling like a Uzi, got my mind up on the check. Foot loose, getting goofy with your hoe, she like me better. I ain't talking ass cash, but that bitch she be my head. And I posted out with twin glass and phone bitches, no face. All they want is squad, I burn bridges. I be getting to the bag, you still cleaning dirty dishes. Do mob says, shut to your spot with no limits. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, won't stand. 2 hoes, 10 toes, new guac, kind bands, new whip, new chips, new kicks, Jackie Chan, as she bag. Bad bitch, throw bag. I just hit another lick and she be counting on my rest. Okay, sekarang kita dah habis shoot dekat lake ni. So kita akan bergerak ke stesen yang berikutnya. So kita order makan dulu. Scallop butter. Potato butter karaoke. Scallop cream karaoke. Ni semua kita order. Bacaan mana? Kedah. 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 Dia pun belah Kedah. Sini tak? Okay. Oshi. Oh, si. Sedap. Okay, so kita dah habis ambil gambar. Dan sebelum kita gerak pulang ke pangkal jalan, kita beli aiskrim dulu lah. Okay, kita beli aiskrim. Aiskrim ni dia macam susu kan bos? Susu lembu yang diproses untuk menjadikan aiskrim. Memang sedap. Dan kita untuk susu ni dia antara susu yang terbaik di Jepun. dan terbaik juga dia kedua. So sampai-sampai tu kita ada macam makan sikit lah. Ni apa dia tak tahu. Dia panggil apa? Dia sebut apa tau. Tak tahu lah. Hak ni hak ni favorite. Favorite saya. Okay. So Dan ni butter, semua butter. Betul-betul lah. Tak tahu ketua butter ke apa. Jadi kita sambung balik lah. Baik. Okay. So Makan dulu. memang Kim sedap. dulu, Kim. Memang sampai kat sini. Alright, jom. And I be feeling hella rich, no grind, 100 stack. About to make another hit, got bitch on my life. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, won't stand. 2 hoes, 10 toes, new guap, on bands, new. Okay, kita dekat Tasik tu juga. Ni view atas bukit sikit. Oh, cantik. Lawa betul view dah. Oh. New whip, new chips, new kicks, Jackie Chan, she bad. Bad bitch, no bag. I just hit another lick and she be counting on my rest. And I be feeling hella rich, no grind, 100 stack. About to make another hit, got bitch on my life. Okay, kita dah sampai dekat bandar Sapporo. Ini bandar dia. Bandar dia, dengar kata abang ni, Sapporo ni keluasan dia lagi besar daripada bandar Tokyo. Oh, sini pun ada autobahn Oh. Okay. I pun baru bangkit tidur. Dengar Olimpik Stadium je hujung-hujung tadi. Silap lagi mai. Okay. Depa kata sini kita dah sampai dekat Olimpik Stadium. Ski lah, apa lah, semua ada kat sini. So kita pergi tengok betul ke tak betul. Jom. Belakang Okay. tu tengok view. Belakang tu view Bandar Sapporo. So lah kita nak naik atas, kita nak pergi tengok yang Olimpik punya. Yang ski tu. Orang cakap, dia pun cakap, depa ni nak kenal lah ni. Okay. Alright. Tu sengit-sengit tu, tak nampak vlog penin. Okay. Alright, kita jumpa.
Oh, ni kalau sejuk. Ha. Studio. Ini macam ni dia terbang. Oh, nampak view ni tu. Ya. Nampak view padang. Ni kalau musim panas spring lah. Semua. Kita mula cair jadi. Oh, ni sama. Semua hijau. Cantik. Autumn dia tak cerita lah. Autumn Sebab tu lagi. sebab tu masih terbeli autumn. Dia kalau terbeli kau kata orang semua rindu nak datang kai di mana ni. Autumn yang Malam masih dia jam. boleh tahan juga. Cuma malam betul awal. Tu dia view dia, cukup cantik. View Bandar Sapporo. Bandar Sapporo kan bang? Bandar Sapporo. Kalau pemain musim salji, dia akan nampak putih semua lah sampai ke bawah. Okey. Kami ada dalam hampir 3 juta penduduk. Sini 3 juta penduduk. Tu dia. Ini dia view dia. Oh cantik. Tu dia ski dia. Oh bapak tinggi yang. Nampak tak level Olimpik macam sama mana? Tu dia. Okey, yang meluncur daripada atas sana tu. Okey. Sampai ke tempat yang ada lambang Olimpik tu. Okey. Lepas tu baru dia lompat. Oh. Lepas tu nampak line merah tu. Tu rekod setakat ni. Yang bawah tu yang ada papan tanda tu kan. Tu rekod setakat ni kat sini. Tinggi oh. Seram orang tengok. Dia musim sejuk dia orang buat training, musim panas pun dia orang training. Oh. Biasa digunakan sepanjang tahun. Macam ais ni sentiasa ada ke? Tak ada ais pun tu, yang hijau tu, sintetik tu. Oh boleh training atas kapet tu lah. Tapi kalau jatuh sakit lah. Sakit lah. Bukan sakit patah kot. Kita dah selesai dekat ski jump Olimpik Sapporo ni, Olympic Stadium ni. So kita akan bergerak makan untuk dinner lah sebenarnya, dinner. So saat kita balik bilik check in apa semua rehat-rehat lah. Ni cuba nak bawa kita pergi makan kedai ramen. One ram- of the oldest ramen shop 1957 geng. Jom kita sambung balik bila kita dah sampai kedai Uncle Ramen kita ni. Ramen lamb. Ramen lamb. Genghis Khan nama dia. Genghis Khan ramen. Ni Genghis Khan. Genghis Khan. Genghis Khan. Genghis Khan ramen. Genghis Khan ramen. Halalnya dekat Hokkaido. Dekat Hokkaido, Sapporo. So 1957 kedai ni since 1957. So merdeka dekat Malaysia, dia balik Jepun buka kedai ramen. Okey. Jom kita pergi tengok kedai ramen mana. Okay, kita dah sampai dekat kedai ramen kita daripada tahun 1957. Lagi Dia punya heritage dia tu. tempat Tu, dia punya chef. Semua veteran. Semua padu-padu. Old school pakai tie. New school nak makan kat kedai old school. Kita tengok apa jadi. No? Berapa tu? 5. Kita harap tak pakai jaket. Gemar tu. Bawah gede. Dekat US dulu biasa je. Gemar. Ulus langok. Boleh tengok. Itu dia punya tak halal. Sos dia. Yes. Tanda sos yang halal. Jaga tau. Jaga tau. Memang setiap kedai dia akan tanda sos yang halal dan tak halal. Tak. Kedai ni cukup jaga. Oh. Sebab tu sanggup bawa orang ke sini, kalau tidak. Betul ya no. Tak, ni kita boleh makan lah. Cik Wan langsung. Tak sanggup nak minum. Tak sanggup. Kita bawa kedai ni. Oh ni yang tak tak. Ada dia dah tukar tadi. Boleh tukar. Okay, so kedai ni dia ada marking. Yang ni ada hijau ni. Tandanya sos ni halal untuk makan. Islamik lah. So dia jaga sikit lah. Tengok yang sana tu, mana ada hijau. Tengok yang sana. Sana tak ada hijau. Nampak tu ada sos tu, hotel sos. Semua tak ada hijau. Memang sos dia ni. Ada nak cakap sesuatu kan?
Tak lah. Okay, relax Okay, ni. relax Balik. dulu. Kita letak barang. Kalau kat baju, mandi sat. Tarik glove. Kita keluar pula. Mandi sat. Tarik glove keeper. Tadi pergi dekat situ tak pakai glove. Tengah tengok tangan dia. Mana tangan aku? Tak rasa. Okay, jadi kita bicara. Tapi abang ni kata dah off season dah, awak dah tak pakai glove lah. Tak tahu ada tak tahu. Kita orang gaduh tak payah. Tak pakai. Tak pakai. Tapi esok lagi sejuk. Ramen. Okay, ramen dah sampai dah. Ramen lamb. Ada seorang poster. Original daripada tahun 1957. Chef dia sendiri masak. Ini chef, bukan? Bukan. Saya. Ini chef dia jadi chef Wan eh. Wal okey Wan. Semua order spicy ramen. Wan ya. Betul. Jaga stomach. So good. Cik Wan lah. Berat. Cik Wan buat berat. Okey, kita makan dulu. So, tinggal pinggan baru kita tunjuk ke mak. Okey, kita dah sampai dekat Sapporo Grand Hotel. Kat hotel kita. So kita nak check in. Lepas tu letak barang dulu. Then tengoklah malam ni kalau kita nak lepak makan ke apa, kita update lagi. Okey.